Hi, welcome back to my YouTube channel SUY Pikachu guys. So untuk video kali ni kita akan bermain game Crossbow Duel Warrior. Haha. Nah, ya, sini kita tak boleh main guys. Kita hanya boleh main di sekejap. Okay. So wow akbar. Oh yo, what's that bro? Orang dah kesini man. Okay, so kita main public ya guys. Sebab sekarang pun dah malam. Nah, kita buat video ni pukul 3 pagi tu korang. Sumpah dok, tak tipu lah. 3 pagi dok. Mana ada orang main pukul 3 pagi. Tapi tak apa, kita lah orang pertama buat geng. Yes, kita orang pertama tu buat. Ini apa ni? Uish, ini duri geng. Okay, siapa yang nak lawan ni? Yuk guys. Siapa berani lawan? Mea. Lai. Oh man. Okay, kita kena pakai lock geng. Sebab apa? Nanti kita tak power. Okay, kita kena main lompat-lompat. Wih, ni apa geng? Yo geng. Ah! Sakit tu geng. Boom, mati lalu. Alamak, tak kena. Sekejap, saya dah lock geng. Tapi kenapa why? Wih, sakit geng. Tak, saya dah tekan lock geng. Oh, sorry ya geng. Game untuk kali pertama ni kita kalah geng. Kita kalah. Kena attack banyak kali tu geng. Tak apa, korang relax je. Ni sekejap je ni. Saya kan setakat apalah sangat. Tak boleh tu. Tak boleh tu macam ni duk. Wow, sakit man terpelanting. Kampret. Tak boleh tu. Kenapa saya tak boleh shift? Kita kena geng. Sakit geng. Macam tu je geng dia menang. Ini tak patut doh. Game ni tak boleh. Macam mana? How? Ini tak patut doh geng. Ni pedang ni kan. Dia macam okey geng. Okey geng, kita buy. Level up. Okay, kita level up. Okay dah. Gitu je. So, jap kat mana weapon saya? Saya nak pakai macam mana? Okay. Equip. Alright. Yo, besar bye. Ini baru betul ability nak beli. Kat sini ke? Okay. Dan kita dapat ability apa geng? Ini apa geng? Again? Wow, saya tak tahu ni apa. Kita try je. Okay. Ni macam best. Saya tak tahu. Tapi jap. Alright. Kawanku. Sabar jap. Nak macam ni? Okay, ability. Saya tak nak ni. Sumpah duk. Saya tak nak ni duk. Macam mana? Sekejap geng. Saya tengah pening geng sekarang ni. Macam mana nak guna ability ni geng? How? Macam mana nak guna ability geng? Ada cara tak geng? Geng? Ada cara tak geng? Aduh weapon dah smart. Ability oh shit min. Kau boleh nanti dah auto ke geng? Ni game ni dia tak bagi kita guna ke? How? Dah tak, sekarang ni macam mana geng kita nak ambil ability ni? Tahu tak? Macam mana nak ambil? Equip pun tak ada tulis. Ni nak ambil macam mana? Apa cintau mah? Cincau lah. Apa punya game lah Dah ada jap wait. Apa yang dia kata kat sini 10 day? Apa ni? Maksudnya dia kata free. Okay fine, kita tekan je. Saya tak tahu ni untuk apa. I don't know. Penting ke? Benda apa tu Adakah dia dah boleh membuatkan kita unlock? Dan macam tak ada pun. Weapon, ability. Macam mana geng? Sumpah duk game ni. Macam mana duk nak guna ability game ni? Saya pelik. Kawan saya, membership saya dapat je guna. Takkan saya tak dapat guna? Okay, game ni memang tak baik tu game ni.
Mentang-mentang saya dah pro player dan dia tak bagi saya pakai pula. Haish. Ability. Oh, sini. Ni. Sini. Tak boleh pun. Oh. Okey gang. Saya baru tahu. Okey jap, kita try dekat dia. Tak silap saya dia ada practice tau. Sebab saya dah pernah main juga game ni. Okey jap Okey, ini apa? Wow, menarik. Okey, shuriken. Wow. Itu pun menarik. Okey, kita tak melengahkan masa. Kita try lawan jap dengan manusia-manusia lain. Okey, mana manusia-manusia lain? Okay, Lai sini Lai. Dua. Okay, kita cari satu-satu. Sini bang. Bang, sini bang. Sini doh bang. Okay, dia sini. Sini Lai. Pedang saya besar men. Tapi saya tak rasa je saya boleh menang. Tapi tak apa geng. Kita kena still yakin dengan kemampuan kita. Walaupun lah korang cakap memang saya hidup geng, tapi saya tetap boleh menang. Au. Yo, sama-sama kena api ke? Yo, tengok ability dia macam mana geng. Yo. Tengok Yo, apa ni? Letak ni. Bom. Hilang guys nyawa dia geng. Hai, come on lah. Ini SUI Pikachu man. Siapa je yang boleh kalahkan? Oh, sumpah game ni menarik juga guys. Dia punya animation dia best juga kan. Bukan best lah juga, tapi memang best lah. Cuma mungkin kawasan sini kan, dia harus, lagging guys. Dia harus apa ni, tambah lah. Dia macam kurang menarik sebenarnya ya. Mungkin sini, sini dia buat 2 lawan 2 kan. Dan ini kan, dia macam tiru dia punya bentuk ni. Dia tiru ni tau. Apa ni? Ya betul loh. Dia tiru One Piece kan. One Piece ke Bloodfruit? I don't know lah. What do you think? Dia macam lebih kurang. Apa benda shoot ni? Okay, so I think kita tunggu membership kita guys. So sambung nanti. Okay, memandangkan membership saya, sebenarnya bukan membership sih. Ni ada saya geng. Membership saya semuanya busy geng. Maklum lah, nak study. Saya je ni geng yang santai. Chill lah, periksa je pun kan. Periksa apa benda shoot ni. Okay, apa ni? Tak nak. Okay, jom. Apa-apa pun saya dah tahu geng. Rupanya Reaper kita yang waktu hari tu, sekejap. Waktu hari tu yang kita spin, sebenarnya kan, dia ada kat bawah geng. Tengok ni, macam ni. Ini kita dah dapat ni iron. Ni rupanya ada lagi geng. Rupanya saya baru tahu. Jadi kita tak membazir ya. Sorry geng. Sebab saya memang tak tahu apa-apa. Sumpah. Okay, dan ini kot senjata. Sekejap wait. Oh, tapi saya rasa kan yang lagi menarikkan perhatian adalah ni. Sebab dia apa? Dia ada dia macam ada lampu-lampu gitu. Dia macam estetik. Tak, saya dah tekan pangkal ke. Okay, jom. Ayo barbecue. Come on sini. Let's go gang. Let's do this. Cepatlah. Orang nak ke mana? Di mana-mana pun ada. Okay, barbecue kita sambung barbecue Okay gang, kita repeat. Mana kata tadi ada problem antara lain. Tapi saya rasa yo. Oh okay, barbecue nak lawan gang. Yo, tak kena. Kena gang. Kena gang. Diorang tak boleh lari. Slap pad. Ya. Set. Kencet calo. Mati lo. Nak lawan apa? Cing. Kita punya kuasa ni bukan keling-keling guys.
Sing. Jadi saya juga ada grand juga. Sing. Kesian guys, barbecue gang. Tak apa, kita finish him je gang. Finish him. Finish him. Tak mati lagi. Oh, tak mati lagi. Finish him. Goodbye barbecue. Dan botak dia. Nak repeat lagi. Saya terlalu pro lah. Nampak tu. Kenapa dia diam? Why? Okay, saya tahu dia buat apa. Dia guna taktik kotor dia gang. Sebenarnya. Kenapa dia diam? Kenapa dia diam? Barbecue. Oh, barbecue. Kenapa diam barbecue? Saya tahulah saya punya kuasa terlalu power. Kenapa sahabat ayah awak diam? Sing. Okay, dan dia terbakar. Kamu nak barbecue. Yo. Come on no barbecue. Come on no barbecue. Ya cetai. Yo. Yo. Easy ya. Easy game man. Come on lah. Come on lah. Tak ada siapa ke yang bertanding saya geng. Saya dah bosan geng sebenarnya. Asyik menang je. Come on lah, tak ada orang lain ke? Chill. Wait. Two vs 2. Oh, ini ada orang. Ini pun ada orang. Tak strong ada orang ni. Sibuk je. Okay gang, sebelum tu kita tengok je pedang apa yang kita boleh beli. Saya nak pedang power gang. Right, kita nak pedang power 4K punya. Oh lah, 4,500 gang. Mana nak dapat duit banyak macam tu? Misalnya ni kembar saya free. Ini tak apa lah. Sebab saya perasan ada aura. Dan aura tu macam memerlukan ni tau sebenarnya. Sekejap ni aura ni kan. Aura. Sekejap mana ya? Ni. Ya. 999 aura. 999 apa dah tu? Namanya koin tak? Apa tadi nama dia? Namanya apa lah? Tak ada nama kot rasanya. Tak tahu nama dia apa geng. Okay. Kita lanjutkan next week. Sekejap kita tengok jap ability kita beli jap. Okay, so sebenarnya barbecue tak sabar geng. Nak repeat balik padahal dia dah kalah dah. Dia tak puas hati geng. Okay, dan kita dapat. No, saya dah dapat ni geng. Okay, kita ambil je lah. Nah, ini pun saya dah dapat kan. Bagi yang saya belum dapat tu kan. Kamu nak barbecue? Jom lawan. Sekejap, saya cuma ada ability tu. Lepas tu ada yang ni. Ini macam racun lah. Apa benda lah. Dia macam bagi orang tu kentut kot. Dia macam tapi tu kenapa tangan saya macam tu kan? What's that? What's that guys? Tapi ni pistol lah. Ini ability biasa kan. Ya, ability luar biasa. Ini shuriken cantik. Saya suka tengok belakang dia. Hei, tak kenapa ada lagu ni pula. Nyam. Ini lagu apa? Lagu Roblox. Macam mana boleh ada? Okay, dan ini spider. Okay, spider ni pun best juga guys. Sebab dia macam tak ada boleh counter. Tapi dia boleh counter. Counter dia cuma pusing dia je. Okay, so jom barbecue. Come on. Oh, okay. Kita try 2 lawan 2 jap. Weapon. Yo, bukan. Come on dah. Tak ada siapa ke geng yang berani geng? Sabar barbecue. Okay, mari geng, kita beraksi. Kita letak spider dulu je. Okay, untuk yang ni kan, kita cuma perlukan kali yang pertama.
Ya, wait. Oh, saya lupa. Yep, kita kasih ajar dia apa itu erti cinta yang sebenar. Sini lah, layar. Yo! Saya terkena tu guys. Kena dah. Kena dah geng. Dah berbakit mati ke? Kita finish him geng. Yes. Dan kita baru tu je geng. Kita kasih ajar geng. Au. Ouch. Youch. Ya. Sakit geng. Kita kasih spider ni ya. Kasih dia je geng. Sabar jap. Ability kita cooldown ni geng. Kita nak guna tu, kita kena chill dulu geng. Okay, jom. Kejar geng. Spider, mantap spider. Hai. Kaya Mona. Come on geng. Ini SUV Pikachu lah geng. Legendary of the game ah. Alamak ai. Saya lawan dengan ni ke? Hey, dia bukan tandingan saya tu geng. Yo! Boba ke dah mati geng. Kita kasih au. Wow. Santai tu geng. Kena geng shuriken saya. Ya geng. Ya, chill. Yo, ni apa ni? Yosh. Yo, okay ngam. Mana dia? Okay. Kasih saya finish. Apa ni? Yo, it's dead. Kita kasih spider gang. Boom. Dan meninggallah dia. MVP apa geng? Nama dia? Malu geng. Nak tengok geng nama dia. Hush. Come on lah. Wait. Barbecue. Okay, tak apa, kita tengok je barbecue lah. Ini confirmnya barbecue kalah ni. Dia guna kuasa kentut dia. Oh yo. Baik tu. Ui, siapa guna bukti beliung ni geng? Yo, baik tu. Okay, tengok barbecue lawan apa. Siapa yang dapat guna kuasa bukti beliung tu? Yo. Semat tu dah lawan. Oh, barbecue. Kena bakar geng. Yo, dia punya kentut. Tengok. Ini kawan dia geng yang carry. Tengok kawan dia yang carry. Tengok barbecue dah nak mati lah tu. Dah tak lama. Tengok barbecue dah nak mati lah tu. Yang punya. Ni kawan dia ni yang banyak carry ni. Tengok barbecue kena. Teruk. Kena belasai ni barbecue ni. Baling pun tak tahu entah ke mana tu. Apa? Uish, tengok barbecue dah mati. Dia kata gang, kawan dia ni yang ni. Dan diorang bagi alasan like. Seriously bro, itu alasan muhasabah bro. Yo. Siapa yang menang tadi? Tim, okay, nampaknya tim barbecue kalah geng. Buat kali pertama tim barbecue kalah. Dan barbecue kena ability tu. Okay, kita tengok. Yo, okay, nice. Yo, apa benda semua pukul tak kena? Mesti selalu lagi ya. Sorry tu. Pukul lagi lah. Kasih faham lah barbecue. Aduh barbecue ni. Dan kena belasah gitu je guys. Dan kena lagi kan. Dan kena lagi. Member buang kentut kat situ je geng. Kuat geng dia buang.
Dan teruk geng. Jap, ni kenapa ni? Oh, wow. Wow, siapa yang menang kali ni? Saya rasa kali ni tim barbecue menang, ya betul. Tim barbecue menang. Tapi serius saya kata, barbecue dia tak banyak function kan sebenarnya. Dia banyak function adalah kawan dia. Ini. Kawan dia. Dan dia keluarkan kentut lagi. Dia pening. Kena belasah ni. Tengok tu. Cing. Dia memang kena belasah geng. Yo. Okay geng. Sementara biarlah dua lawan sana. Okay, apa sekarang ni? Kenapa saya pernah dengar lagu ni? Saya pernah geng dengar lagu ni. Okay, jap. Custom. Ni apa benda geng? Sebenarnya benda ni baru tau. Jadi saya tak tahu ni untuk apa. Head body lamps. Ni apa ni? Cuba kita. Apa ni? Squid Game? Dia dekat bagi helmet tak? Tapi saya tak nak Squid Game. Bagi saya lain. Ni apa ni? Ni bagian apa geng? Body lamp. Takkan lamp? Body? Takkan body geng? Body ke? Saya nak tengok kat mana lah. Sekejap, saya tak tahu kan nak tengok kat mana. Sekejap dekat bagian head ke? I don't know lah. Sekejap. Ni lock. Betul loh. Okay, kita try pakai ni. Alright. Yo, tengok jap saya punya karakter. Yo, barulah smart tu geng. So sekarang ni kita nak lawan dengan siapa geng? Saya cuma perlukan 2 ability ni saja. Untuk diorang dah kalah dah. Tak boleh siapa dah yang nak lawan dah. Dah tak ada siapa dah yang boleh lawan kita dah. Okay, dan kita lawan dengan barbecue. Untuk awal-awal ni kita chill saja geng. Kita bagi laba-laba dulu. Spender. Ayo. Mantap spender. Dan kita baling. Tum. Memang mantap tu geng ability kita. Yo. Dan kita kena umpan geng. Okay, lepas spider. Dan catch. Ya. Boom. Kena juga geng. Oh yo. Geng. Kita buat apa geng kat sini geng? Yo. Saya tak tahu apa yang berlaku tadi geng. Dan kena shuriken saya dan barbecue mati geng. So easy lah. Lawan dengan barbecue ni memang easy lah. Saya tutup mata boleh menang geng lawan dia ni. Ya, spider. Masuk. Dia boleh cancel macam tu punya. Kena 2 kali geng dengan shuriken saya. Kena. Memang kena geng. Spider. Beraksi lagi spider. Hilang. Shuriken. Tak kena. Tak apalah, pedang saya je lah geng yang beraksi. Kita kena bagi dia bakar. Charge. Kena kentut. Dah kena shuriken. Kena pula dengan spider. Memang mantap. Awak ingat serangan tu boleh. Okay. Awak ingat pedang awak tu hebat sangat ke? Kamu lah, ini pedang saya lah. Finish him. Okay lah geng. Saya memang power geng. Tengok lah tu. Jiwa Pikachu lagi. Penatnya. Ini power dia geng. Saya tak nak lawan lagi geng. Okay lah geng. Saya rasa sampai sini sajalah. Sekejap. Sebenarnya kita finish. Ini kembar saya kan. Okay jap. Wait kembar Okay jap. Kita jumpa. Okay, kalau macam ni kan, korang dah tak tahu tau siapa saya kat sini sebenarnya. Tapi korang tahulah sebab yelah, sebab saya baru je kan kat sini. Jadi korang tahulah saya kat mana. Takkan tak tahu kan. Jadi impossible. Jadi untuk video kali ni sampai sini sajalah. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share. So bye bye semua. Bye. Dadah guys. So kepada yang exam, good luck untuk esok